Di kesempatan ini tuan-tuan sekalian, saya berkongsi untuk kita terus melihat kisah perjalanan hidup para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan untuk kali ini kita akan membincangkan seorang sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Seorang sahabat yang tidak begitu masyhur lah di kalangan umat Islam, ya. Cuma perkataan Talha tu mungkin juga biasa digunakan, bahkan ada juga di kalangan, ya, anak-anak kita dinamakan dengan Talha. Talha bin Ubaidillah ni tuan-tuan sekalian, beliau termasuk di kalangan 10 yang diberikan khabar gembira oleh Nabi SAW sebagai ahli syurga. Saya bacakan dulu hadis berkaitan dengan 10 ahli syurga ini. Qala, maksudnya Nabi SAW bersabda, mudah saja, dalam gaya bahasa yang mudah saja Nabi sebut, Abu Bakrin fil jannah, ya, Sayyidina Abu Bakar dalam syurga, wa Umaru fil jannah, Umar dalam syurga, wa Ali fil jannah, ya, Ali dalam syurga, wa Uthman fil jannah, Uthman dalam syurga, wa Talha wa Zubair fil jannah, ya, Talha dan Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abdurrahman bin Auf dalam syurga, wa Sa'ad bin Malik fil jannah, ya, dan Sa'ad bin Malik juga di dalam surga, wa Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu ajma'in, ya, dalam syurga. Jadi Nabi menyebut, ya, secara jelas 10 orang yang nama Nabi kan, yang Nabi SAW namakan, mereka semua sebagai ahli syurga, ya. Dan sudah pastilah kemuliaan yang besar yang mereka peroleh kerana sumbangan besar yang mereka berikan, ya, kepada umat Islam. Sedikit perkongsian tuan-tuan sekalian, ya. Kalau kita tengok dari rangkaian berkaitan dengan 10 orang ahli syurga ni, dia ada beberapa riwayat lah, ya. Tapi tetap 4 orang sahabat yang kita maklum sebagai khulafa' rasyidin yang telah kita bincangkan didahulukan oleh Nabi SAW, ya. Selepas sahaja 4 orang sahabat ni, Nabi sebut Talha. Nabi sebut Talha, ya. Nama dia Talha bin Ubaidullah, ya. Nama dia Talha bin Ubaidullah. Jadi disebut Talha. Talha ni sebagaimana yang saya sebut tadi, kita tidaklah begitu mendengar sangat banyak kisah dia, ya. Tak begitu banyak. Mengapa? Sebab tuan-tuan sekalian, pertama, kisah sahabat ni dia menjadi masyhur dengan ada beberapa sebab. Pertama, sebabnya ialah kerana biasa dia terlibat dengan kepimpinan, atau bahasa mudah politik lah, ya. Kita maklum lah, ahli-ahli politik kita, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang sebahagiannya dia bukan hebat mana, tapi sebab dia ahli politik, ya, terkenal lah, tuan-tuan sekalian. Kalau pejabat-pejabat tertinggi, tuan sekalian, dia masuk TV dan sebagainya. Mungkin tuan-tuan pun kenal juga, kadang-kadang kawan-kawan rapat tuan-tuan sekalian, ya. Tak sangka, ya, dia jadi pemimpin, ya. Saya adalah cuba dengar beberapa kawan tuan sekalian, kau kenal sangat YB tu Datuk, kawan kau, tak menyangka lalu dia, tuan-tuan sekalian, ya. Jadi tadilah tuan-tuan sekalian, mengapa? Sebab dia popular, sebab dia ahli politik. Mudah tuan-tuan sekalian, dia ahli politik, dia pemimpin popular lah, tuan-tuan sekalian. Atau terlibat dengan ilmu, atau bahasa kita sebut sebagai para ahli ulama, ya. Di kalangan para sahabat mungkin kita dengar tuan-tuan sekalian, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Mengapa? Sebab popular, sebab mereka terlibat dengan ilmu, ya. Jadi atau bahasa mudah, mereka adalah para ahli ulama. Maka nama mereka masyhur lah, agak masyhur di kalangan kita, di kalangan umat Islam, ya. Atau sebahagian tuan-tuan sekalian masyhur kerana kepahlawanan dia. Sebenarnya para sahabat ni kita akan bincang, Abdullah bin Ubaidillah, Talha ni, tuan-tuan sekalian, radhiyallahu an, dia banyak kisah, semua mereka pahlawan belaka, ya. Cuma tadilah juga, ya, ada sebahagian sahabat ni dia merupakan pahlawan hebat, keberanian dia, dan dia nanti menjadi ketua. Contohnya Khalid bin Walid, tuan-tuan sekalian, ya.
Ramai orang tahu dia kenal dia. Sebab apa? Sebab kepahlawanan dia yang luar biasa. Dan juga antara juga faktor ialah kerana rapatnya dengan Nabi SAW, ya, seperti cucu Nabi yang kita dah bincang, tuan-tuan sekalian. Jadi faktor-faktor yang masyhur di kalangan umat Islam lah, ya. Sebenarnya kalau cerita pasal masyhur ni atau popular ni, ya, di kalangan para ahli ulama mereka ni popular, ya. Mereka popular, tuan-tuan sekalian. Macam kita lah, ulama-ulama mujtahid, ulama-ulama mazhab yang kita kenal 4 tu lah. 4 ni di kalangan orang awam. Tapi ramai lagi, tuan-tuan sekalian, ya, para ahli ulama yang masyhur. Tapi masyhur di kalangan para ahli ulama, tidak masyhur di kalangan orang-orang awam, ya. Anak murid Imam Syafi'i, tuan-tuan sekalian, ya, ramai yang hebat-hebat, tuan-tuan sekalian, kita tak kenal, ya. Tak popular pun. Kalau sebut pun, sebut banyak kali pun lupa begitulah, tuan-tuan sekalian, ya. Contoh seperti Imam Auza'i, dia antara ulama besar juga di dalam mazhab Syafi'i, ya. Imam Abu Bakar Al-Baqilani, anak murid Imam Syafi'i, tuan-tuan sekalian. Jadi di kalangan para ilmuwan Islam, para ulama masyhur lah. Di kalangan orang awam kita tak kenal. Yang kita kenal Imam Syafi'i, tuan-tuan sekalian, ya. Jadi saya kongsi tadilah sebab-sebab dan faktor, ya, seseorang itu menjadi masyhur. Jadi Talha ni, tuan-tuan sekalian, radhiyallahu anhu, dia tak terlibat belaka. Dia tak pernah menjadi pemimpin besar. Dia tak pernah juga dilantik menjadi ketua mengetuai suatu angkatan peperangan. Dan beliau juga bukan di kalangan ilmuan, ya, bukan di kalangan ulama, di kalangan sahabat, tuan-tuan sekalian. Maka taklah begitu popular nama dia, ya. Cuma bila kita dengar, tuan-tuan sekalian, tentang 10, ya, hatta saya fikir juga, tuan-tuan sekalian, kalau kita sebut siapa 10 sahabat yang dijanjikan syurga, payah juga nak mengingatnya, tuan-tuan sekalian, ya. Okey, sebab apa? Sebab tak popular lah, ya. Nanti kita akan jumpa ada Talha ni, tahan sikit, ya. Ada lagi nanti, tuan-tuan sekalian, ya, yang kita langsung tak menyangka langsung nama ini termasuk dalam senarai 10 sahabat yang dijanjikan oleh Nabi atau yang diberikan khabar gembira oleh Rasulullah dengan syurga, ya. Saya gunakan perkataan khabar gembira itu mengapa? Sebab itulah perkataan yang digunakan, ya, oleh Nabi SAW, yang juga digunakan oleh para ahli ulama kita dalam meriwayatkan mereka disebut al-mubasyirin, ya. Al-mubasyirin bil jannah, al-asharatu al-mubasyirin bil jannah, 10 orang sahabat yang diberikan khabar gembira dengan syurga, ya. Dan ini pun kita ambil pengajaran, tuan-tuan sekalian, ya. Jadi mereka ni manusia yang hidup mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Redha Allah itu menjadi keutamaan. Kemasyhuran bukan menjadi keutamaan mereka, ya. Dan rasa-rasa kita dah bincang banyak kali juga, tuan-tuan sekalian. Sebab mereka ni lah zaman keberkatan. Mereka tidak menjadikan, ya, keinginan untuk berebut, ya, untuk jawatan dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Itu bukan sifat mereka, ya. Bahkan mereka tidak suka untuk dipilih sekalipun untuk menjadi para pemimpin, ya. Kerana mereka tahu, tuan-tuan sekalian, mereka dekat dengan Nabi SAW. Segala perintah Rasulullah, ajaran Nabi mereka cukup pegang, ya. Unsur-unsur yang membawa keredaan Allah, membawa keberkatan itu amat diutamakan. Apabila Nabi SAW menyebut sesiapa yang bercita-cita dan ingin menjadi pemimpin, dia dah memulai langkah sumbang, ya. Siapa yang rasa diri dia layak untuk menjadi pemimpin, tuan-tuan sekalian, ya, dan dia mula ke depan, ya, supaya dia dipilih, itu pun dah masalah, ya. Dah merupakan masalah, ya. Jadi itu adalah unsur-unsur yang tidak ada keberkatan, ya. Dan itu menyebabkan mereka cukup jaga perkara seumpama ini, ya. Di zaman kita ni doa je lah, tuan-tuan sekalian, ya. Semoga Allah ampunkan kita semua, ya. Kerana zaman ni Allah tak nak cakap lah, ya. Mungkinlah, ya, sebab itu perkara seumpama ini perlu diketengahkan, ya. Kadang-kadang, ya, adik-adik politik kita, para pemimpin kita yang sebenarnya satu sudut kita sebutlah kebaikan, banyak sumbangannya, tapi bab-bab ini kurang diabaikan, ya. Dia merasakan diri dia yang lebih layak, boleh menyelesaikan masalah. Salah dah tu, ya. Salah. Itu sifat yang salah. Mengapa sebab? Sebab Nabi dah sebut, ya, siapa yang berusaha untuk menjadi pemimpin dan dia dapat, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tak bantu dia. Siapa yang tak berhasrat pun untuk jadi pemimpin, tiba-tiba dapat jadi pemimpin, Allah bantu dia.
hidup ni ya, hebat macam mana tuan sekalian, kita perlu bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Donald Trump yang kita maklum tuan sekalian, oh hebat Donald Trump ni, kaya ya Donald Trump ni ya. Kalau kita tengok Muhammad Ali bertinju dulu tahun 80-an ya, Muhammad Ali bertinju 70-an bukan 80-an, 70-an tuan sekalian ya, dah tertera dah ya, apa benda ya, komplek bukan apa tu, Trump komplek gitulah, saya tak ingat sekarang. Masuk stadium yang diguna tempat tinju tu dia punya dah, tuan bayangkan ya, betapa kayanya Donald Trump sehingga hari ni lah ya, akhirnya jadi Presiden Amerika tuan sekalian kali kedua ya. Dan dia rasa dia hebat ya. Sebagaimana kita maklum bab-bab cukai saya tak main sangat lah ya, melalui pembacaan sikit yang kita semua biasa dengar tuan sekalian. Mana dia ugut hampir seluruh dunia negara terkesan dengan dia tuan sekalian ya. Berlawan dengan Cina dia pula selenda pula tuan sekalian ya. Dia ingat dia boleh wani Cina sebarangan tuan sekalian, dia rasa dia boleh buat sebagaimana dia berniaga ya. Dia lupa dia mentadbir sebuah negara tuan sekalian ya. Cina tak layan pun tuan sekalian ya, amaran dia tuan sekalian. Akhir dia pula ya kendur ya, dan minta untuk berunding dengan Cina ya. Jadi manusia dia rasa kadang-kadang ya dia hebat, itu tak dibenarkan oleh Islam ya. Kita tuan sekalian sebab apa? Sebab kehebatan kita kalau ada ya, itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hadza min fadli rabbi, semua itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada pun tuan-tuan sekalian ya, daripada kita pun kalau kita kenal, semua orang kenal ya, semua orang kenal tuan-tuan sekalian kehidupan masing-masing Allah ya. Baru dia teringat tuan-tuan sekalian, dia adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Saya baca cerita Tengku Razali Hamzah. Tengku Razali Hamzah ni tak tahu anak muda kenal tak ya, yang 50 ke atas kenal lah ya. Tuan-tuan tahu Tengku Razali Hamzah ni ketika Tun Razak menjadi Perdana Menteri, dia antara pemimpin kanan yang muda ya, yang muda. Dia menjadi Presiden Petronas. Tuan-tuan bayang Presiden Petronas di awal usia 30 tahun. Bayangkan hebat tak hebat Tengku Razali Hamzah ya. Namun ketika Tun Hussein On dilantik menjadi Perdana Menteri, Tun Hussein On jumpa dia, nak hebat tak hebat ni dia cerita sendiri ya. Tun Hussein On jumpa dia nak lantik timbalan Perdana Menteri siapa ya. Dia kata lantiklah Dr. Mahathir ya. Tak usah lantik saya lah, sebab Hussein On nak lantik dia ya. Dia kata biarlah, saya muda lagi, lantik Dr. Mahathir. Lepas dia esok saya lah, sampai sudah tak dapat. Tuan-tuan bayangkan, dia pun mengenal, dia pun terkenal ya. Dia cukup terkenal, mana ketika itu dia diambang kekuasaan tuan-tuan sekalian ya. Dr. Mahathir ni jauh ditinggal ya. Tengku Razali Hamzah hebat tak hebat tuan-tuan sekalian ya. Tapi dia ialah tuan-tuan sekalian ya, benda tu tidak dijangka sama sekali ya. Tak dijangka ya. Dan dia sendiri memberi lorongan, bagilah kepada Dr. Mahathir ya, pada dia ya. Sebab dia lebih di usia daripada saya ya. Jadi tuan-tuan sekalian ya, dia bagi ya. Dan kita pun maklum apa yang berlaku tuan-tuan sekalian ya. Jadi bab kuasa ni tuan-tuan sekalian, dia satu akhlak yang terabai ya, yang terabai. Sebab itu bila kita baca kisah sahabat Allah tuan sekalian ya, mereka berada dalam keadaan tawaduk sebab mereka yakin dan percaya ya bahawa apa yang mereka perolehi, sama ada kecerdikan mereka, sama ada harta benda mereka, kuasa mereka, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi puji kan, ni zaman keberkatan, lepas ni dia akan hilang. Sebab apa? Sebab zaman manusia mula berebut-rebut untuk mendapat kuasa ya. Doakan semoga Allah lindungi kita semua. Kembali untuk kita tengoklah sepintas selalu ya, kisah Talhah ya, Talhah ya bin Ubaidullah. Talhah ni tuan-tuan sekalian ya, beliau juga di kalangan sahabat yang awal ya masuk Islam ya. Talhah ni ya, di kalangan sahabat ya yang awal masuk Islam. Cerita Islam dia saya kongsi sikit tuan-tuan sekalian. Dia ni pada peringkat awal, ialah peringkat awal dakwah Nabi ni, dakwah Nabi secara apa tu,
secara tersembunyi, secara rahsia, secara rahsia. Jadi oleh kerana dakwah Rasulullah dakwah Nabi pada peringkat awal ni secara rahsia, maka tidaklah orang tahu sangat. Jadi Nabi ni dia berdakwah kepada orang-orang yang rapat sahaja dengan Rasulullah SAW, seperti Sayyidina Abu Bakar dan seumpamanya. Dan Talha ni di peringkat awal, dia ni sibuk berniaga, sibuk dengan berniaga. Bahkan dia juga salah seorang jutawan di kalangan sahabat, orang yang kaya di kalangan sahabat lah, Talha ni. Namun demikian Allah takdirkan dia di kalangan orang yang juga awal masuk Islam. Dikatakan orang yang ke-8 masuk Islam. Jadi awal lah, yang ke-8 masuk Islam. Talha ni tuan-tuan sekalian, dia sibuk, jadi dia tak tahu sangat maklumat tentang Nabi diutuskan menjadi Rasul. Dia sibuk berniaga tuan-tuan sekalian. Berniaga zaman di Mekah, terkenal lah perniagaan yang kita baca dalam surah Quraisy, ila fi Quraisyin ila fihim rilatas syita'i wa sayf. Perniagaan pada bulan sejuk dan bulan panas, musim sejuk dan musim panas. Musim panas mereka berniaga ke Yaman, musim sejuk mereka berniaga ke Syam atau Syria sekarang lah tuan-tuan sekalian. Jadi ketika dia sampai ke Syam, dia sampai ke Syam, dia berniaga di situ, tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang pendeta Yahudi, atau kita sebut padri lah, pendeta Yahudi. Dia sebut kepada dia tahu Talha ni daripada Mekah. Dia kata kepada Talha, kamu tak dengar ke ada Nabi? Sebab sekarang ni saya rasa Nabi akhir zaman dah dibangkitkan. Kita maklum orang Yahudi ni, orang Kristian, dia tahu waktu dan saat Nabi akan diutuskan oleh Allah SWT. Kerana itu telah dinyatakan dalam kitab Taurat, juga dalam kitab Injil. Lalu disebutlah. Jadi Talha ni tak tahu, lalu dia dengar sajalah, oh gitu, ada orang yang akan mengaku jadi Nabi, nama dia Ahmad. Jadi Talha ni tuan sekalian, bila dia dengar betul dah, dia kata saya tak dengar. Lalu tuan-tuan sekalian, dia pun baliklah. Bila balik, dia mula bertanya. Bila dia bertanya tuan sekalian, barulah dia tahu memang sesungguhnya ketika itu baru Nabi SAW, mungkinlah baru sebulan 2 begitulah, Nabi telah pun mengisytiharkan dirinya sebagai Rasul dan berdakwah kepada beberapa orang sahabat yang rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila dia dapat makluman, maka orang yang dicerita tu sebut memang ada. Kalau kamu nak tahu, sebab pasti rahsia, kamu pergi tanya Abu Bakar. Kamu pergi tanya Abu Bakar. Dan dia pun tuan-tuan sekalian terus berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apabila dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar mengiyakan. Dan Sayyidina Abu Bakar menyebut, kamu tidak kenalkah Muhammad? Nabi Muhammad tu dah masyhur nama dia, orang tahulah. Cuma dakwaan, pengakuan Nabi Muhammad sebagai Rasul itu belum dia dengar lagi. Lalu dia kata, yang aku dengar tu Ahmad. Betul lah. Ahmad tu adalah nama kedua bagi Nabi Muhammad SAW, yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Talha ni lah tuan-tuan sekalian, dia petunjuk hidayah. Jadi bila dia dengar sekarang, begitu mudah untuk dia menerimanya. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni, bila Talha datang berjumpa dia, maka Sayyidina Abu Bakar terus mengajak dia kepada Islam, mengajak dia kepada Islam, dan dia pun terus bersetuju. Ini hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu beliau pun pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus saja mengucapkan syahadah, dan dia masuk Islam lah. Cuma kisah dia bersama dengan Nabi peringkat awal dakwah ni tak begitu banyak, tak banyak kisah dia tuan-tuan sekalian. Dia sebenarnya banyaklah peristiwa yang dilalui oleh para sahabat ni, mereka masuk Islam, banyaklah peristiwa masing-masing, tapi dari segi riwayat cerita tu tak begitu banyak sampai pada kita. Hanya cerita-cerita yang popular sangatlah. Jadi cerita Talha ni satu saja, cerita yang dia cabaran dia berhadapan
dengan ketika awal dia masuk Islam. Jadi bila dia masuk Islam, ya, maka peristiwa ataupun cerita dia masuk Islam tu telah didengari oleh ibu dia sendiri, ya. Jadi mak dia dengar. Bila mak dia dengar, mak dia panggil dia lah, ya. Jadi bila mak dia panggil, tuan-tuan sekalian, dia ni ialah seorang hartawan, keluarga dia pun kaya raya, dia mungkin mewarisi harta daripada keluarga dia, maka dia amat disayangilah oleh ibu dia sendiri, dan dia juga sama menyayangi ibu dia sendiri. Dan dia ni tuan-tuan, mak dia pun bila dengar anak dia masuk Islam, mak dia marah, ya. Dan mak dia kata, kalau kamu tak keluar daripada Islam, aku tidak akan makan dan minum selama-lamanya sehingga aku mati. Tuan-tuan sekalian, ini dia ada dua tiga orang sahabat yang diuji macam ni. Ada satu lagi seorang Mas'ab, nanti kita akan kisahkanlah, ya. Jadi Talha ni kan, bila dia dengar saja mak dia ugut macam tu, ya, jadi menyebabkan kaum keluarga dia, orang kafir Quraisy lain cela dia, kutuk dia, ya. Kamu ni, bahasa mudah kita lah, ya, kamu ni lah penyebab mak kamu mati, ya, kamu ni lah nanti penyebab mak kamu mati. Jadi dia dah dituduh gitu, ya. Sebab mak dia memang tak makan tak minum. Lalu mereka bersebut, ini cara orang dulu lah, tuan sekalian, ya, budaya dia begitu. Lalu orang pun cela dia lah, ya, kamu ni merupakan anak yang menyebabkan mak kamu mati. Dia ni tuan-tuan sekalian terus saja pergi berjumpa dengan ibu dia, ya. Dia berjumpa dengan mak dia. Dia kata kepada mak dia, wahai ibu, andai kata Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada ibu 100 nyawa, ya, dan Allah cabut nyawa itu satu persatu, ya, di hadapanku, ya, ambil mati, hidup balik mati, hidup balik mati, dia kata depan aku 100 nyawa dia bagi, ya. Sehinggalah habis 100 nyawa itu, ya, aku tidak akan tinggalkan agama ini, wahai ibu, ya. Engkau tetap aku sayang, wahai ibu, tetapi Allah dan Rasulnya lebih aku sayang. Itu kata-kata hebat dia lah, ya. Ya, wahai ibu, ya, kalau ibu nak makan, makanlah. Tak nak makan, terpulanglah. Jadi mak dia lapar, lepas itu makanlah. Ya. Jadi mak dia bila tengok anak dia begitu tegas, tidak berganjak, tuan-tuan sekalian, ya, maka mak dia pun kembalilah, ya, tinggalkan, kita kata orang sebut apa maksud? Bukan kebuluh, dia kata apa? Istilah apa tu? Mogok lapar. Tuan-tuan sekalian, ya, mak dia pun tinggallah mogok lapar, ya. Itulah antara kisah yang masyhur ketika dia masih di awal Islam. Selepas itu taklah begitu banyak kisah dia, tuan-tuan sekalian, ya. Mengapa sebab tak banyak kisah? Seperti yang saya sebut tadilah, ya. Kadang-kadang kisah Rasulullah tu didahului oleh orang, kisah sahabat-sahabat lain didahulukan, ya. Dan menyebab kisah-kisah dia ni, kecuali kisah-kisah yang popular sajalah yang didahulukan, ya. Kemudian dalam kitab-kitab sirah menceritakan ketika mana beliau berada di Madinah lah, dan dia di kalangan sahabat yang berhijrah. Jadi oleh kerana Talha ni dia merupakan radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang ke-8 ni masuk Islam. Jadi antara sahabat yang awal lah, ya. Kita maklum ini antara kelebihan lah, ya. Sebab Allah sendiri puji, ya, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin. Jadi Allah sebut orang-orang yang as-sabiqu, yang mula-mula, al-awwalu dipuji, yang pertama, yang awal-awal, ya. Di kalangan orang-orang muhajirin, jadi Allah puji mereka ini radhiyallahu anhum. Jadi Allah puji mereka, ya. Allah puji itu para sahabat, ya. Jadi Talha ni hebatlah, ya. Sebab itu mungkin dia termasuk di kalangan, itulah sebab dia dimasukkan di kalangan 10 orang yang disebut oleh Nabi sebagai ahli syurga. Kemudian kisah yang kita kongsi sikit, tuan-tuan sekalian, kisah di Madinah. Kisah di Madinah ni agak banyak sikit, ya. Ketika beliau berada di Madinah, bila dah berhijrah lah, jadi ketika berlaku peperangan Badar, dia tidak terlibat dalam peperangan Badar. Peperangan Badar ni satu peperangan yang kita semua maklum, ya, peperangan yang hebat, ya. Sebab Nabi sendiri berdoa kepada Allah, in tuhlik hazihil isabah lan tu'bad, ya.
jika sekiranya pasukan kecil ini kalah, ya Allah, kata Nabi SAW, engkau tidak akan disembah, ya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala selepas tamat peperangan Badar, Allah istiharkan, ya, bahawa ahli Badar ni dengan peperangan Badar itu, ya, menyertai, ya, mereka terlibat peperangan Badar yang memberi kekuatan pertama sekali kepada umat Islam, peperangan pertama, ya, yang mereka lalui, dan menjadi sebab untuk membina kekuatan Islam selepas daripada itu, maka mereka mendapat kemuliaan yang tiada tolak banding lah. Ya, 313 ini, 13 orang sahabat ini dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga disebut, ya, dalam hadis Nabi kata, Allah dah kata kepada ahli Badar, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Kamu ni buatlah apa benda kamu buat. Dosa kamu selepas ni, apa saja dosa kamu buat, Allah ampunkan dengan terlibatnya dalam peperangan Badar. Allah tuan-tuan, hebat, ya. Tapi sahabat, ini nama sahabat, ya, sahabat, ya. Semacam itu Allah berikan jaminan kepada mereka, tuan-tuan sekalian, makin dekat mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makin kuat ibadat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak ke masjid tuan-tuan sekalian, ya, tak ada dah, tuan-tuan sekalian, hilang dah. Awak ke mana Pangau? Awak tak dengar ke Allah dah kata ke koi, tuan-tuan sekalian, ya. Buatlah apa benda, masuk surga dah, tuan-tuan sekalian, ya. Tak ada hal dah. Tapi sahabat tuan-tuan tak, ya. Tak. Bagi mereka itu janji Allah, itu hadiah, ya, daripada Allah pada mereka. Mereka tetap terus memberi sumbangan, ya. Jadi Talha ni, tuan sekalian, dia tak terlibat, ya, di dalam peperangan Badar. Mengapa? Sebab dia tak terlibat di dalam peperangan Badar. Sebab ketika itu kan saya sebut dia peniaga, ya, dia peniaga. Peperangan Badar ni bukan satu peperangan yang dirancang, ya. Nanti kalau ada kesempatan kita kongsi sikit, ya. Tuan-tuan juga boleh rujuk kisah peperangan Badar. Peperangan Badar ni bukan satu peperangan yang dirancang, ya. Dia berlaku, bahasa mudah, secara kebetulan, tak sengaja, ya. Tiba-tiba berlaku peperangan, ya. Jadi ramailah sahabat yang tak terlibat. Bahkan Sayyidina Osman pun sama, ya, tidak terlibat dalam peperangan Badar, ya. Talha ni dia pergi berniaga. Dia berniaga ke Syria. Masa itulah berlaku peperangan Badar, ya. Namun demikian, tuan-tuan sekalian, oleh kerana dia ni seorang yang mulia, ya, banyak sumbangan dia di kalangan sahabat yang awal masuk Islam. Namun Nabi SAW menyatakan, apabila dia balik, ya, Nabi sebut kepada dia sedihlah, ya, dia sedih, ya, aku tak dapat pergi peperangan Badar. Dia sedih, tuan sekalian, ya. Dia tak macam kita, kalau kita nasib baik kau tak ada, kalau kau ada kena juga, tuan sekalian, ya. Okey, dia tak, tuan sekalian, bila tak dapat, Allah sedihnya, ya, tak dapat beri sumbangan. Nabi pun kata pada dia, bagi kamu, ya, ada saham yang Nabi sebut, ya, bisahmihi wa ajri, ya. Kamu ada saham dalam peperangan Badar, kamu juga ada pahala di dalam peperangan Badar tersebut, ya. Jadi nak cerita tentang mulia ni, ya. Namun kehebatan beliau yang diceritakan dalam mana-mana kitab sejarah berkaitan dengan kalau kita kata sumbangan besar, cerita yang hebat yang dipopularkan tentang Talha ni ialah dalam peperangan Uhud, ya, dalam peperangan Uhud. Kerana tuan-tuan sekalian, kita maklum, ya, dalam peperangan Uhud ni secara umumnya umat Islam kalah dalam peperangan Uhud, ya. Disebabkan kesilapan lah yang berlaku kepada tentera yang berada di Bukit Uhud, yang mana Nabi suruh mereka duduk di Bukit Uhud, lalu mereka menyangkakan umat Islam telah menang, lalu mereka turun, ya. Sedangkan Nabi pesan jangan tinggal Bukit Uhud, lalu mereka turun, ya. Bila mereka turun, menyebabkan Khalid bin Walid, yang ketika itu dia menjadi panglima tentera Quraisy, mengambil kesempatan, dia naik, ya, daripada belakang, serang daripada belakang, naik Bukit Uhud dan menyerang umat Islam, menyebabkan umat Islam menjadi huru-hara, ya. Bahkan Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, terkepung, ada beberapa cerita lah, saya nak ringkas, saya nak ambil cerita berkaitan Talha saja. Jadi Rasulullah ni boleh dikatakan dah terkepung dah, ya, berada dikelilingi, ya, orang-orang Quraisy, tuan bayangkan, ya. Dan Talha ni antara 9 orang sahabat yang mempertahankan Nabi SAW. Orang kafir Quraisy ni mereka cari Rasulullah, ya, mereka cari Rasulullah dan mereka nak bunuh Nabi SAW, ya, dan gagal lah, ya.
Dan siapa yang mempertahankan, antaranya ialah Talha, ya. Jadi Talha ni dia lawan semua orang, ya. Habis tamat peperangan Uhud ni, ya, pada tubuh dia hidup, ya. Dia tak ada apa-apa, cedera parah, dia cedera, ya. Lebih daripada 70 kesan luka, ya, tetakan pedang, panah dan juga lembing dan seumpamanya pada badan dia. Bayangkan tuan-tuan sekalian, ya. Jadi badannya penuh, ya, dengan darah, dengan luka, dan jarinya terpotong, ya. Jari dia terpotong, ya. Jadi hilang jari dia, ya, kerana mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah ini tuan-tuan sekalian menyebabkan dia diberikan kemuliaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kalau kamu nak tengok orang yang mati syahid yang masih hidup, Talha. Tuan-tuan, ya, hebat-hebat dia. Jadi sehingga Nabi puji dia, ya. Kalau kamu nak tengok orang yang mati syahid tapi masih hidup, Talha lah, tuan-tuan sekalian, ya. Jadi Talha ni dipuji oleh Nabi SAW, disebut sebagai orang yang mati syahid tapi masih lagi hidup, ya. Dan mengapa? Sebab tadilah, ya, kerana keberanian dia yang luar biasa mempertahankan Nabi SAW. Nanti ada kesempatan kita cerita beberapa orang sahabat yang mati, ya, yang syahid. Jadi mereka syahid, tuan-tuan sekalian, terbunuh kerana mempertahankan Nabi SAW, ya. Adapun Talha ni, tuan sekalian, dilukalah, ya, diluka parah kerana mempertahankan Nabi SAW, sehingga digelarkan dia sebagai orang yang mati syahid, ya, tapi masih lagi hidup. Itu semua melambangkan kemuliaan, ya, yang diberikan oleh Allah dan juga oleh Nabi SAW kepada Talha, ya. Dan inilah antara cerita. Kalau kita bukalah mana-mana kisah riwayat yang berkaitan dengan Talha, kita akan jumpa kisah inilah, ya. Itu kisah beliau memberikan sumbangan yang cukup luar biasa, ya, di dalam peperangan Uhud, ya. Kita kongsi, tuan-tuan sekalian, ialah bila kita baca kisah sahabat ni, yang kita ambil, tuan-tuan sekalian, pengajaran masuk kisah tu, kalau kita tengok hampir samalah, ya. Sahabat ni satu generasi yang mana hidup mereka cinta pada Allah dan Rasul, ya. Matlamat hidup mereka hanyalah untuk agama Allah SWT, ya. Dan bila kita sebut matlamat hidup mereka, matlamat jelas hanya untuk mencari rida Allah SWT. Jadi mereka jugalah yang menterjemahkan Islam itu sendiri, ya. Panduan kita nak faham Islam ni kita ambil daripada para sahabat lah, ya, kerana mereka lah yang memahami Islam, ya. Sebab hari ni kalau orang salah faham, hidup ni untuk agama aja, dah tu nak makan benda, ada masalah selalu lah, tuan-tuan sekalian. Macamlah para sahabat yang tak makan, tuan-tuan sekalian, para sahabat ada yang menjadi jutawan, kita maklum dan sebagainya. Tak ada isu baik tu, ya. Tapi mereka ni bak dunia, mereka lah juga orang yang hebat dalam berurusan dunia mereka, dan pada masa yang sama mereka lah juga orang yang hebat dalam mempertahankan agama. Sebab itu juga disebut sifat-sifat mereka, ya, sifat-sifat mereka, mereka beribadat seakan-akan mati esok hari. Itu cara dia beribadat. Dia beribadat seakan-akan nak mati esok hari, ya. Dan dia bekerja untuk dunia seakan-akan dia nak hidup selama-lama. Itu je dia, tuan-tuan sekalian. Bila dia buat kerja buat urusan dunia, tuan sekalian, dia akan bekerja seakan-akan dia akan hidup selama-lama. Tapi bila dia beribadat pada Allah SWT, seakan-akan dia akan mati pada esok hari, ya. Dan hati mereka bersih. Ialah, tuan-tuan sekalian, yang mendidiknya siapa? Nabi SAW, ya. Dan bila, sebab itu kita akan jumpa seperti Talha dan sebagainya, tuan sekalian, kaya ni, jutawan, hartawan, ya. Tapi memberi sumbangan yang hebat, menjadi pahlawan juga, ya, dalam peperangan. Maksudnya tak bimbang mati langsung. Tuan-tuan sekalian, kita ni nama je, tuan-tuan sekalian, ya. Faham tentang mati ni, tuan-tuan sekalian, ya. Tapi duit ada, hidup sedap lagi ni, ya. Kalau boleh, ialah biarlah lambat sikit lagi, tuan-tuan sekalian, ya. Dia sedap lagi, sahabat tahu sekalian, ya. Mereka ni bila dikerah oleh Nabi, diperintahkan Nabi perang, walaupun dia kaya dan semua dia diabaikan, ya.
Kemudian kita tutuplah tuan sekalian, banyak beberapa kisah saya nak kongsikan ya. Talha ni dia meninggal dunia di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meninggal dunia di zaman Sayyidina Ali apa silap zaman Sayyidina Ali, di zaman Sayyidina Ali usia dia 66 tahun ketika usia dia 66 tahun punca dia meninggal dunia tuan-tuan sekalian kerana dia terlibat dalam peperangan dalam peperangan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu yang kita maklum dan ketika peperangan tersebut dia tak terbunuh serta-merta tapi dia luka dia lukanya agak parah, jadi luka tu dia panjang memanjang, dengan luka itulah menyebab dia telah pun meninggal dunia sehingga ada ucapan yang mengatakannya seorang tokoh besar tokoh besar ulama sekarang Imam Az-Zahabi mengatakan pembunuh Talhah memikul dosa yang sama dengan dosa pembunuh Ali. Mana orang yang terlibat menyebabkan Talhah tu mati sama saja dengan orang yang terlibat membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengapa? Sebab kerana besarnya jasa dia dan sumbangan besar dia dan ketika dia meninggal dunia tuan sekalian, Sayyidina Ali pergi menziarahi dia dan Sayyidina Ali melihat mukanya. Sayyidina Ali usap muka dia, janggut dia dan mendoakan agar Allah memberikan rahmat macam kita lah, baca Allah maghfirlahu warhamhu lalu Sayyidina Ali kata patutnya aku mati dah 20 tahun dulu. Sayyidina Ali ni dia macam menyesal sebenarnya bukan salah dia tapi dia rasa menyesal sebab Talha ni terbunuh disebabkan peperangan tadilah dan dia pun menyatakan patutnya aku mati dululah, biar aku mati 20 tahun dulu. Kenapa? Kerana meninggal dunia seorang yang amat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Aku berharap kemudian dia cakaplah, Sayyidina Ali kata kepada anak Talha ni yang ada di sisi dia itu bernama Imran, aku berharap Allah menjadikan aku dan ayahmu termasuk orang-orang yang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ala ikhwanin ala sururin mutaqabilin. Maksudnya, dan kami cabutkan akan apa yang ada di hati mereka dari perasaan hasad dengki sehingga menjadikan mereka bersaudara. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut di hari akhirat nanti ada orang yang diberikan kebahagiaan masuk surga Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah mencabut sifat-sifat keji, iaitu sifat dengki, hasad dengki sesama mereka, dan mereka hidup berkasih sayang. Lalu Sayyidina Ali, aku harap ayat ini aku dan ayahmu termasuk di dalamnya. Mengapa? Sebab kerana bimbang mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi perasaan tak puas hati, hasad dengki, benci sesama orang Islam. Kita dah bincang tuan-tuan sekalian banyak kali dan sebut dia memang bab persaudaraan Islam ni bab besar sehingga sahabat dia cukup bimbang. Mereka terlibat dengan sedikit persekitaran tersebut tuan sekalian kerana ada sebab-sebab yang bukan mereka inginkan. Tapi bila dah berlaku mereka sedih mereka sedih. Nanti ada masa kita bincang sebab Sayyidina Muawiyah cukup jelas Kadang-kadang ada pandangan buruk juga orang atau orang Islam pun tak faham. Dia pandangan buruk terhadap Sayyidina Muawiyah terlibat dalam peperangan bukan main-main dengan Sayyidina Ali tadi. Namun demikian tuan-tuan sekalian, dia berlaku bukan dengan keinginan mereka. Dia berlaku dalam suasana yang di luar jangka tuan-tuan sekalian. Lalu Sayyidina Ali mengharapkan semoga kita semua bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang bersih, tidak ada hasad dengki sesama kita. Dia sendiri mengatakan, aku harap Allah menyebut ayat ini, akulah termasuk dan juga bapa kamu termasuk, iaitu Talha radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidayah kepada kita semua. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.